Pernah tak rasa macam stuck? Ada masalah depan mata, tapi rasa kabur sangat, tak tahu nak mula dari mana. Kan? Jangan risau, kita semua pernah lalui benda ni. Jadi, dalam perkongsian kali ni, kita akan belajar satu teknik yang power gila untuk tukarkan masalah yang tak jelas tu jadi satu pelan tindakan yang konkret. Dah sedia? Jom! Okey, jom kita terus masuk ke tajuk utama. Kunci sebenar nak selesaikan apa-apa masalah pun, ia bermula dengan satu benda yang kita selalu pandang remeh. Definisikan masalah tu dengan betul-betul jelas. Inilah masanya kita ubah rasa fresh tu jadi satu fokus yang tajam macam laser. Dan benda ni, Dr. Razali Ma'ruf dah simpulkan dengan cukup padat. Masalah yang dinyatakan dengan jelas adalah masalah yang separuh selesai. Cuba pegang ayat ni baik-baik sebab inilah kompas kita. Betul kan? Bila kita dah nampak jelas apa musuh kita, barulah senang nak cari senjata yang sesuai untuk lawan dia. Okey, sekarang cuba tengok beza dua ayat ni. Sebelah kiri, ayat yang kita selalu dengar kan. Sistem ni rosaklah, sistem problem. Ayat macam ni memang tak ke mana. Dia cuma rungutan. Tapi bandingkan dengan yang sebelah kanan, kerja-kerja metering sering tertangguh. Yang ni lain. Walaupun belum lengkap, tapi ia bagi kita satu titik mula yang kita boleh gali lebih dalam. Jadi, macam mana kita nak bergerak dari kerja tertangguh ni kepada punca sebenar dia? Kat sinilah kita akan guna satu framework yang dipanggil 5W2H. Bayangkan ia macam set alatan detektif. Ada 7 soalan power untuk kita siasat, kumpul bukti dan selesaikan kes ni. Macam Sherlock Holmes lah sikit. Kita mulakan dengan soalan yang paling asas tapi paling kritikal. Apa? Apa sebenarnya yang tengah berlaku? Penting ni, kita nak fakta, bukan drama atau pendapat peribadi. Bukannya saya rasa, tapi apa yang terjadi? Untuk contoh kita tadi, jawapan untuk soalan apa ni senang je dan terus ke sasaran. Kerja-kerja metering tertangguh. Simple. Inilah fakta utama. Teras masalah yang akan kita bedah siasat lepas ni. Okey, lepas tu kita kecilkan lagi skop siasatan kita. Soalan kedua, di mana? Masalah ni jadi kat semua tempat ke atau ada port spesifik dia? Mungkin kat unit A je atau sistem B je? Jom kita cari hotspot dia. Dan kita dah dapat jawapannya. Ia berlaku kat kawasan metering East masa kerja lapangan. Nampak tak macam mana? Sikit-sikit kabus tu hilang dan gambarannya jadi makin jelas. Sekarang kita tambah satu lagi lapisan, iaitu masa. Bila benda ni jadi? Adakah ia rawak atau ada corak? Contohnya, jadi setiap hari Isnin ke? Atau waktu pagi je? Waktu, kekerapan, semua ni clue penting. Menarik. Rupa-rupanya ia selalu jadi masa waktu puncak antara pukul 3 hingga 5 petang. Bila kita tahu bila ia berlaku, kita bukan je nampak corak, tapi kita dah boleh mula agak. Apa agaknya punca dia kan? Apa yang special sangat dengan waktu puncak ni? Seterusnya, jom kita kena pasti watak-watak dalam drama ni. Soalan kita, siapa? Siapa yang terlibat secara langsung? Siapa yang terasa bahangnya? Fikirkan semua, dari orang kat lapangan sampailah ke pelanggan yang hujung sekali. Dalam kes kita ni, yang terlibat ialah juruteknik lapangan, admin yang proses laporan dan semestinya pelanggan. Bila kita tahu siapa yang terlibat, baru kita tahu dengan siapa kita patut bercakap. Dan kita nampak sejauh mana impak masalah ni merebak. Okey, sekarang kita sampai ke soalan paling mahal. Jantung penyiasatan kita. Kenapa? Kenapa benda ni boleh jadi? Kita dah tak nak cerita pasal simptom demam sesama dah. Kita nak cari virus yang jadi punca semua ni. Dan inilah dia jawapannya. Sebabnya ialah maklumat lokasi dan status kerja yang diberi tu tak lengkap. Inilah dia missing link tu. Kepingan puzzle yang selama ni kita cari yang sambungkan masalah kerja lambat dengan punca sebenar dia. Okey, dah tahu kenapa. Sekarang kita tanya bagaimana pula? Macam mana proses yang ada sekarang ni boleh sebabkan masalah ni? Jom kita lukis peta aliran kerja dia dari A sampai Z dan kita cari kat mana jalan sesak atau lubang yang buat semua benda jadi sangkut. Dan inilah dia puncanya. Prosesnya jadi macam ni. Juruteknik dapat arahan kerja tak lengkap, jadi dia terpaksa berhenti. Call balik pelanggan atau admin semata-mata nak dapatkan pengesahan. Nampak tak? Kat sinilah masa dan tenaga banyak terbuang. Soalan terakhir dalam siasatan kita. Sejauh mana
Maksudnya, berapa teruk impak dia. Kita kena ukur dalam bentuk nombor kalau boleh. Berapa masa rugi? Berapa ringgit kos tambahan? Berapa ramai pelanggan yang mengadu? Dan jawapannya, setiap tugasan jadi lambat 1 ke 2 jam. Dan aduan pelanggan pun makin naik. Pentingnya kita tahu benda ni. Sebab bila kita ada data macam ni, kita bukan je tahu masalah ni serius, tapi kita ada bukti kukuh untuk yakinkan semua orang yang masalah ni wajib diselesaikan. Sekarang juga. Okey, sekarang saat kemuncaknya dah tiba. Momen aha kita. Lepas kita kumpul semua jawapan dari 5W2H tadi, kita akan cantumkan semua clue tu, macam detektif yang dah nak tutup kes untuk bina satu penyataan masalah yang betul-betul padu. Cuba tengok betapa jauh beza dia. Kita mula dengan ayat keluhan je. Sistem lambat, kerja susah. Sangat kabur. Dan sekarang, tengok hasil siasatan kita. Kerja metering di Metering East selalu lambat waktu puncak sebab info lokasi dan status tak lengkap. Jadi juruteknik kena call balik untuk sahkan maklumat. Dan ini melambatkan kerja. Nampak tak? Yang kedua ni, kita tahu kat mana nak tuju, apa nak buat. Jelas sangat. Sekarang, kuasa tu dah ada kat tangan anda. Bila dah ada penyataan masalah yang mantap macam ni, jom kita ke langkah terakhir. Iaitu, 1 semakan kualiti nak pastikan kita tak tersasar dari landasan. Senang je. Guna 3 soalan emas ni sebagai checklist anda. Pertama, kalau masalah ni selesai, apa bezanya? Kita nak pastikan usaha kita berbaloi. Kedua, ayat ni boleh buat kita bertindak tak? Kita tak nak ayat tergantung. Dan ketiga, yang paling penting, ini masalah betul-betul atau sekadar aduan osong? Kita nak selesaikan punca, bukan layan emosi. Kalau 3-3 jawapannya ya, tanya, anda dah sedia untuk cari solusi. Jadi, kalau nak simpulkan semua yang kita belajar hari ni, senang je. Mendefinisikan masalah tu maksudnya kita nyatakan satu isu yang spesifik, kita boleh ambil tindakan dari situ dan ia fokus pada punca bukan emosi semata-mata. Itu je kuncinya. Dan soalan terakhir ni, saya nak tujukan khas untuk anda. Sekarang anda dah ada toolkit ni, dah faham caranya, cuba fikir sekejap. Apa satu masalah, tak kisahlah kat tempat kerja ke, kat rumah ke, yang anda nak selesaikan dulu guna kaedah ni. Jangan tunggu lagi, ambil langkah pertama hari ni.